Tengok ni guys, ini Proton X70 2026 versi Executive. So inilah dia X70 variant paling murah sekali. Jom tengok apa dia dapat, apa dia tak dapat dan berbaloi ke tak ambil versi asas ni. Harga dia bawah RM100,000 ya, RM99,800 selepas tolak early bird rebate. Itu RM13,000 lagi murah dari versi premium. And by the way, sekarang dah tak ada lagi ya X70 versi standard macam dulu. So, Executive ni lah variant paling mampu milik sekali for now. Tapi bawah RM100,000 harga Executive ni lebih kurang sama sahaja dengan standard yang lama. So, value dia is much better now. Plus sekarang nama dia dah up sikit lah. Boleh bagi tahu kawan secara bangga ambil Executive. Yang standard tu nampak sangat beli paling murah sekali. Dari depan sebenarnya tak nampak lain langsung, semua sama sahaja. Cumanya versi Executive hanya ada 2 parking sensor di bawah. Yang premium tu ada 4. Tapi lampu, grill, fog light dengan lip warna silver tu semua sama je. Apa yang dah di-downgrade kan, wheel ni lah. Premium dapat 19 inci, Executive 18 inci. Kecil sikit. Tayar pun ditukar juga. Tapi cuma dari GT jadi GT radial. So, not a big deal. Belakang tak ada beza langsung. Premium ke Executive ke, nampak sama je. Tambah lagi dengan enjin baru dia, IGT 4 silinder, lagi power, lebih jimat minyak. This X70 is a much better buy now. Dekat dalam ni lah baru ada lebih banyak perbezaan. Steering dia, Executive dapat balutan kulit leatherette biasa sahaja. Yang premium tu dapat Nappa leather. Tapi pasal kerusi, dua-dua variant pun pakai balutan leatherette sama. Sebab yang premium tu dah di-downgradekan dari Nappa leather sebelum ni jadi leatherette sahaja. Plus versi Executive ni pun masih ada lagi ventilated seats. So still rasa macam kereta mewah. Apa yang dah dikurangkan, kerusi penumpang depan dah jadi manual. But at least untuk driver, it's still powered. Dashboard ni pun sama juga. Executive tak dapat ambient lighting. Tapi ciri-ciri yang lebih penting macam kamera 360 darjah still ada. Dan versi murah ni pun ada power boot juga. Semua tu bunyi macam bagus. But secara overall aku tak boleh panggil X70 Executive ni lengkap lagi. Sebab dalam aspek keselamatan ada banyak ciri-ciri yang dikurangkan untuk variant ni. Tengok dekat atas tu, dia langsung tak ada sensor, kamera ataupun radar ADAS. Jadi X70 Executive ni tak dapat ciri asas active safety macam AEB pun, belum lagi ACC dan lain-lain. Blind spot monitor pun dia tak dapat. Yang ni memang aku tak boleh terima lah, sebab untuk brand-brand lain, Toyota, Honda, Chery, even Perodua pun untuk kereta besar family macam ni, dia dah bagi ADAS secara standard. At least paling kurang pun ADAS basic lah. So nak jawab berbaloi ke tak ambil X70 Executive macam ni, my answer is yes. Tapi cuma kalau korang punya budget cukup-cukup lepas untuk variant ni sahaja. Tapi kalau korang ada pilihan boleh ambil antara Executive ataupun Premium, aku recommend ambil versi yang lagi mahal dengan full ADAS lah. Safety ni korang jangan ambil ringan ya. Wheel, tayar semua senang je nak tukar dekat kedai luar. Tapi ADAS semua tak boleh. So ini dia guys, Proton X70 Executive baru. Best ke tak best? Tulis kat bawah.